Ini kita nak buat my VL class. Saya buka lah. Terkunci. Ada. Kunci kat dalam ke memang hilang? Tak ada, hilang. Hilang. Saya ada time tu lah kunci spare-nya. Baru semalam lah. Rasa macam termasuk dalam tu sampah. Sampah pula tak jumpa pula. Nampak ke? Oh. Nanti bunyi kejap. Oh, tak ada. Tak ada bunyi, tak memang guna ni. Memang guna kunci buka. Oh, tak guna remote ah. Oh, bunyi. Kita kan nak kunci lipat ke kunci biasa? Kunci biasa eh. Biasa. Dua satu? Dua. Potong. Kat tu nak dua, kita potong dua. Satu. On the spot. Lepas tu kita test. Test dulu. Okey. Kita potong satu lagi. Boleh kalau boleh kat situ boleh. Boleh dekat driver. Tapi sebenarnya dia tak cukup. Dia ada kat sini dia ada 8, kat situ ada 10. Dia punya gigi. Tapi saya baca bukan kat sini, saya baca kod dia. So bila saya baca kod, saya dapat yang full lah.
10. Dia lain, dia punya tu ada kod dia lah. Dia ada kod dia dekat pintu tu. Kat pintu. Ni. Oh. So baca kat situ, nanti dah akan keluar nombor-nombor dia. Masuk dalam sistem. So kita potong dia. Faham. Macam tu. On the spot Hello. Okay. Ni dengan chip. Ni dia ada chip, mobilizer nama dia. Kalau tak ada ni tak boleh start. Ni kalau saya pusing je ni, kosong tak ada apa-apa, tak boleh start. Dia tak start lah. Dia bunyi. Ni kalau yang lama-lama memang dia ada dalam stek kunci lah. Myvi tu ada lah. Dia start kelisa macam tu. Kelisa tak ada, kancil tak ada. Myvi dah start ada. Myvi start dah ada. Sampai yang dia letak semua. Betul. Kalau start ni. Tak boleh. Boleh. Ya. Dia takkan start. Macam tu. Betul. So kena bubuh cik tu dulu, baru dia boleh start. Kira macam apa? Kalau orang bateri ke apa ke contoh. Betul. Contoh macam akak, ada orang nampak kunci akak di kopi kan, dia tak boleh start lah. Balik. Remote dia kalau nak program, dia pusing 5 kali. Contoh 5 kali. Ni. Pusing lah ni. Itu dia punya chip. Kita kena generate dulu untuk Myvi. Dia ni kosong lah, dia boleh untuk apa-apa kereta, tapi kita boleh program dia sebagai Myvi. So cara ni nak masukkan, kita kena ada kunci dengan cik ni. Akan masukkan sekali, tengok dengan button tu. Yang lampu blinking tu. Kalau dia blinking, maksudnya saya tunjuk tu nak maksudnya masuk. Kalau dia still blinking, maksudnya tak masuk tu.
Maksudnya dia klik-klik je, klik-klik nak masuk. Kalau dia blinking Kalau dia sekali blinking tu, tu okey. Dah masuk. So dia dah hilang. Dah hilang tu maksudnya dah boleh start lah. Tunjuk tu kan. Dia kena dekatkan je ni lah. Dia boleh detect dekat tepi ni. Detection dia kat tepi tu. So akak dekatkan je kat situ. Sunci. Allah. Terus boleh start. Itulah dia. Tinggal remote je lah. Remote tu saya kena check dulu guna remote lain. Okey. Siap. Masukkan chip dulu. Mana chip dia? Mana? Wood. Kunci jadi tak gam sikit. Kamu dia tak bergerak kat dalam tu. Masukkan. So tutup dia. Okey, satu lagi. Tekan dulu. Okey. Tak gam sikit. Tutup. Alright. Bagi di kitchen. Satu ni. Satu lagi. Ada lagi. Siap. 2 kunci dah siap. Okay. Start dulu. Okay. Okey, siap dah.